Saya pun check out, baru check out satu. At least saya dapat balik stiker tu. Sebab bos orang kata dia tak bawa. Jadi ni biasa check out dulu. Okey. Astagfirullah. Jangan. Tuai pojai antara mata. So jangan. Bet nombor berapa yang tengah pin? Yang tengah pin tu agak. Yang 10 barang tu kak. Layo boy. Sold out apa ni? Set 3 Mazan Collection ni auto tak dah sold out. Wow. Congratulations tim tunang. Wui. Aku lupa nak bagi tahu tadi. Nantilah aku bagi tahu. Nanti kan dia orang ni menggelupur kalau dia tahu. Kenapa? Adalah. Oh. Malam nanti saya buat live balik. Saya bagi tahu apa. Nanti saya buat live malam ni saya balik. Ini janji. Cepat malam bagilah tahu. Duh. Tak boleh bagi tahu kat sini, malu. Aku lupa tengah live. Alah tak adalah, tadi mak aku call. Lepas tu mak aku cakap lah, adik tunang adik macam mana? Sihat ke? Maksud kan? Wallahi. Lepas tu mak aku cakap, "Kirim salam kat tunang adik tu." Itu je sebenarnya. Okey, tak jadi nak live malam ni, dah bagi tahu. Tak jadi nak live, dah bagi tahu. Aku dah bagi tahu aku nak live tau. Engkau kena live sekali, tolonglah. Sekali. Aku 10 minit lepas tu aku off je. Sebab ada benda penting nak bagi tahu sikit lepas tu aku off. 10 minit je. 10 minit. Ha? Kita mana tunang dah? Betul. Ganas dengan cici tunang. Alah. Cici tunang. Biasalah kita orang Melaka macam mana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Tiger. Tiger. Kita orang tunai ikut syarat je lah. Spider. Spider. Saya memang Dragon lah. Ini ular. Memang tunai ikut syarat je Spider. Dua-dua salah binatang. Dragon, bukan dragon. Ni dragon lah ya. Ular. Ular apa? Ular. Mana saya tahu ular apa ni? Dia ni kepala dia. Ular tu dia melingkar di sekitaran bulan. Apa maksud ni? Maksud spider? Bilang kau. Goreng sekarang. Spider ni sebenarnya kak, madam, spider ni dia saya khaskan untuk jerung. Ikmal dia panggil jerung sebab jerung menjerung kan. Spider ni sebab dia orang rajin tap screen. Betul, dia macam ni. Tangan dia macam spider. That's why saya pilih spider. Betul. Dia jerung, saya spider. Bos orang punya cincin mana? Tak ada orang bagi cincin kat saya. Cincin kahwin? Saya tak ingat letak kat mana. Alah, jahat. Tak memang cincin kahwin saya. Tak memang tak ingat. Saya beli Tak kali, apa. pada kahwin kali kedua tu. Bukan beli cincin kahwin kali kedua. Sorry, tak boleh tolong dia. Beli cincin kahwin. Cincin kahwin tu kan kali kedua lah. Kita beli lagi lah. Bukan kahwin kali kedua, tak. Lepas tu belilah. Saya pun bakar. Siapa tak ingat letak pula kat mana. Ya Allah. Tinggal 50 lagi. Wow. Tinggal 50 sen. Kau saya dah 10 minit. Terima kasih. Wow. Okey. Wow. So, sekolah dah kau saya tanya.